Kalau tuan-tuan lalu daripada laluan 5 ya, Sabak Benang ke Hutan Melintang, masuk Sempan di MPOB tu, tuan-tuan masuk dalam 200 meter. Depan ni tuan-tuan nampak gelanggang pusar warna biru ni, dan sebelahnya adalah pejabat MPOB. Jadi di sinilah terletaknya kedai nasi cepati yang terkenal dengan nasi cepati kambing. Ada jual air balang, dan kuih muih ya, banyak yang belum sampai lagi, dan ayam golek ya, ayam golek yang terkenal ini. Okey, ayam akan diperak di dalam tong ni ya, selama 5-6 jam ya, daripada pagi. Dengan rempah-rempah dia memang besar habis lah. Dia tidur dalam kotong ni ya, 5-6 jam ya, diperak. Dan lepas diperak ni, ayam akan diambil dan masuk, letak di dalam pengapit dan penjepit besar ya, bakar ya. Baru dibakar dan diletak lagi dia punya bahan-bahan perapan dia tu, rempah-rempah ratus ya. Hari ni kita tengok proses pembikinan ayam golek nasi cepati Teluk Buluh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kali jalan 14 ekor ya. Dengan resipi sendiri ya. Bahan-bahan dia apa ya? Kita tahu rahsia daripada Pulau Perhentian ya. Ini chef daripada Pulau Perhentian ya. Ini adalah rupa dia ya. Saya bawakan dekat ya. Kalau tuan-tuan nak rasa, kena datang sendiri. Saya ni hanya promosi saja. Untuk dapur ini memerlukan 7 hingga 8 beg arang ya, satu kali masak. Dan proses pemerapannya dalam 1 hari daripada pagi sampai ke petang. Jam 3 petang baru kita start bakar. Tapi pada macam mana pun, setiap kali membakar 10-20 minit akan disapu lagi minyak awas-awas tu ya. Ini kita zoom dekat dia. Ni ayam dia. Memang menyelerakan lah ya. Okay, setelah masak ayam tu akan dibawa ke dalam dulang ini. Inilah pameran dulangnya. 1 ekor apa? 25 ya? 25 plus 13 ya. Kita potong dia, tengok lembutnya potong dia. Oh, sampai ke isi ya. Inilah ayam golek nasi cepati Teluk Buluh. Memang baik ni ya. Tuan-tuan boleh datang kemari, tak jauh daripada Sabak Benang, Hutan Melintang, boleh datang kemari. Sebelah RM13, 1 ekor 25, padu punya, import mari. Resipi asli Pulau Perhentian ya. Ini mamuk pembantu ya, yang cantik jelita. Ini nasi dia ya. Okey, datang ke Teluk Buluh. Ayam golek madu, padu, terharu, makan dia terharu. Roger.